Hahaha. Barang yang aku tunggu-tunggu sudah sampai. Dia punya seat kan dah kena cakar kucing lah sebelah sini. So ini adalah seat custom. Tengok ni. Ni material custom. Ni kulit dia saja ni RM120. Saya buat selamanya. Geng-geng 4x4 juga ambil. Okay bang. Okay guys, sambungan video yang aku lerai motor ni dan turunkan enjin. So kat sini aku dah lerai enjin dia. Masya Allah. Masya Allah. Kau boleh nampak sini, dia punya enjin ni hangus. Aku tak tahu minyak hitam apa dia pakai, tapi hangus. Macam aku punya peribahasa ke kata-kata yang sebelum ni, pakai sampai rosak macam tu. So alhamdulillah, mungkin motor ni dekat owner mungkin dah almost 7 tahun, 8 tahun. So mungkin minyak hitam dia ni dia jaga, tapi dia ambil minyak hitam yang orang kata nipis, macam tu lah. So tak apa, kebetulan owner dah orang kata modal dah ada apa semua. So dia hantar kat aku untuk repair dan up spec macam tu. Yang penting bak kata dia, yang penting sedap bawa bang, orang kata kan. Okey lah tu. Okay guys, apa yang kau nampak kat sini, airnya dah siap dah. Sebenarnya dah siap lah kalau nak ikutkan lah kat sini. Motor ni dah siap. Tapi membuatkan cover set side sini aku tak pasang lagi. Sebenarnya aku tengah tunggu dia punya soket ni. Soket signal, soket lampu belakang. Sebab yang ni wiring V2. V2 ni, V2 ke V3? Untuk masuk V4 punya lampu belakang dengan signal bawah macam tu. So aku tunggu dia punya soket tu. Soket convert lah orang panggil kan. Dan apa ni, dekat kat sini pun tak buat lagi dia punya soket. Soket ni sebab kita pakai Swiss NVX. Swiss NVX kiri kanan. So far motor ni asal dia pakai exhaust Y. Bagi aku exhaust tu macam merepek lah. So aku cari exhaust untuk LC punya, betul-betul untuk PMP LC. Ni brand HPHP. Dia punya cover di dalam tu. Sekejap lagi aku pasang. Itu je lah yang aku boleh tunjuk dengan korang. Sebab aku janji dengan owner ni, abang kepada arwah motor ni, motor hari Jumaat siap. Maksudnya motor ni ibarat sebelum Jumaat tu kena siap lah macam tu kan. Tapi so far sebenarnya barang ni tinggal nak pasang-pasang je. Sebenarnya kalau nak ikutkan untuk set sini memang tinggal nak pasang je. Tapi soket tak datang lagi mat. Aku order kat Shopee tak sampai-sampai lagi. Buat hal tu lah. Okay guys, sekarang ni 8.49 daripada pukul 7 tadi. Lepas solat subuh aku terus siapkan LC ni. Memandangkan aku janji dengan owner motor ni hari Jumaat, tapi sekarang dah hari Sabtu dah. Itulah. So yang ni tinggal masuk side mirror. Side mirror, reflector kiri kanan, nombor plate, kemudian apa ni, untuk rantai adjust balik, lepas tu brake dia. Ini bracket dia ni, aku tengah custom ni. Dan yang ni part akhir. Yang ni kita pakai apa ni, fork daripada Tobaki. Tobaki ni, so bila nak pasang ni kau nampak. So aku kena grind sikit ni, bagi rata sikit. Potong sikit supaya boleh ikat kat situ. Macam tu. Dan yang ni kita cari emblem Yamaha original, kita tampal. So at least nampak lah ibarat macam ori motor macam tu. Emblem kat sini dah pasang dah. So ini adalah LC135 V3 V2 cover set GP. Mantap. Sebelum tu aku nak pergi breakfast sekejap.
Okay guys, sedikit update apa yang kau nampak dulu aku pakai seat Umar Racing. Seat ni masih kekal Umar Racing, tapi ni dia punya seat kan dah kena cakar kucing sebelah sini. So ini adalah seat custom. Tengok ni. Ni material custom. Ni kulit dia saja ni RM120. So ni material kalau kau duduk kan, kau jemur kat tengah panas, kau duduk tu tak rasa panas sangat lah. Orang kata just panas tu panas-panas som-som orang kata. Tak ada terlalu panas macam tu kan. Sebab ni material untuk kain sofa macam tu lah. So tengok ni nasib baik kucing. Ni kucing ni nasib baik dia tak cakar. Aku nak pergi spare part untuk beli barang motor LC. Barang yang aku tunggu-tunggu sudah sampai. Cuma barang ni sebenarnya aku dah sampai nak dekat seminggu dah, tapi aku tak unboxing lagi sebab yelah aku terlalu busy nak siapkan motor yang cantik depan mata korang ni. Cun habis. So sekarang ni jom kita buka barang apa guys. Okay guys, barang yang kau nampak depan mata korang ni adalah puller magnet. So yelah aku ni tak habis pinjam barang daripada Akil kan. So kita beli untuk simpan dekat rumah aku satu macam tu. So puller magnet. Mantap. Barang kedua ni barang baik sikit. So made in USA brother. So ini adalah machine potting. So ni tempat yang kita nak letak dia punya mata. Mana ni kau nampak aku tak nak buka. Dalam masa sama juga ni aku beli mata-mata untuk aku apa ni orang panggil? Untuk potting mata besar, matang kecil, untuk masuk celah-celah ni, untuk yang ni mata besar ni untuk exhaust macam tu. Dan yang ni untuk adjust apa orang panggil? Adjust apa tu? Tepet. Just tepet. Wah lupa pula. So banyak gak lah aku beli dalam satu kedai. Benda ni Mat, walaupun kat bengkel tu dah ada, dekat bengkel Akil tu dah ada, cuma yang ni aku nak simpan barang ni untuk dekat rumah aku. In case kalau malam-malam aku bosan-bosan ke nak buat kerja ke benda, at least tak adalah aku pergi ambil barang kat bengkel and then bawa ke sini. Ibarat aku ni pinjam barang Akil. Sedangkan perjanjian aku dengan Akil, sekiranya Akil beli bengkel tu dengan swap motor dia, so bengkel tu dah jadi hak milik Akil. Apa barang dalam tu hak milik Akil. Macam sekarang ni aku kena ibarat comeback balik ataupun slow-slow balik untuk kumpul modal untuk beli barang-barang yang kau nampak depan mata korang ni. Barang-barang ni. So benda ni slow-slow lah. Dan kalau boleh nanti kalau boleh aku nak cari satu kompartmen ataupun satu tempat-tempat equipment untuk letak special tool, and then satu tempat special untuk potting head lah. Siang ke malam ke dia punya lighting kiri kanan ada. So walaupun potting celah-celah dalam boleh nampak macam tu. So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa support. Mana yang korang ada hantar motor kat sini,
Dan dia punya keuntungan sikit-sikit tu aku belilah barang-barang macam ni untuk kemudahan next kalau ada projek lain ke ataupun customer lain ke benda, so aku dah tak perlu ulang alik bengkel dan aku boleh semua benda aku boleh buat dekat rumah sini macam tu. Walaupun buat kat rumah kita tak boleh bising-bising, so maksudnya bising tu kat luar kawasan, dalam rumah ni buat kerja yang senyap-senyap. Okay, dah sold guys, dah sold. Saya buat selamanya. Geng-geng 4x4 juga ambil. Okay bang. Ayo. Alhamdulillah selamat penghantaran motor. Terima kasih memang banyak. Sama. Kalau kat sini motor ni alhamdulillah dah try apa semua sampai. Cuma masalah dia yang ni. Sebab abang tak try malam tak tahu lah. Ada lampu untuk lampu ni. tak nyala. Tak apa.